Ada satu pot rahsia dekat dalam Melaka ni, masakan lauk kampung tapi ramai lagi tak tahu kan. Jom Akak Jemla nak bawa korang makan tengah hari dekat satu tempat ni. Vibe dia klasik. Korang yang teringin sangat nak makan patin tempoyak yang fresh original daripada Pahang, Akak Jemla recommend sangat untuk korang datang makan kat sini. Semua hidangan lauk pauk dekat sini semua self service. Korang pilih je nak yang mana. Sampai-sampai je Akak Jemla ambil dulang dan pilih lauk mana yang Akak Jemla nak. Dekat lauk ni pun dah siap dah ada harga. Banyak tau pilihan makanan lauk pauk yang korang boleh pilih dekat sini. Lepas dah settle ambil lauk, korang terus bayar, okey? Lepas tu dah boleh hidang. Korang ada dua option, sama ada korang nak makan dekat luar ataupun dekat dalam. So Akak Jemla makan dekat luar sebab berangin je. Dapat pula makan lauk favourite Akak Jemla. Ada daging air asam ni memang pedas berasa. Lepas tu Akak Jemla ada ambil daging salai masak lemak. Korang tengok siput masak lemak dia besar-besar. Memang puas sangat datang makan dekat sini. Siang-siang pun ada ikan bakar juga. Air asam dia dekat sini memang win lah. So orang-orang Melaka, kalau korang nak datang bawa family ramai-ramai, Akak Jemla recommend sangat untuk korang datang dekat Dondang Sayang ni dekat Limbungan Melaka. Okey, bye. Assalamualaikum.